Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan berkat kesungguhan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati untuk memahami Al-Quran. Teruskan juga berinteraksi dengan Quran. Semoga ia terus menjadi petunjuk perjalanan kita menuju keridaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat rahimakumullah. Ini khutbah tadabbur diteruskan pada minggu ini. Khutbah akan memperlihatkan bagaimana sepotong ayat Al-Quran yang sama menyampaikan mesej yang berbeza-beza kepada pembaca, mengikut pengalaman, keadaan serta fasa kehidupan mereka. Sebagai pencerahan, mungkin kita pernah membaca sepotong ayat Al-Quran yang sama berulang kali dari kecil hingga dewasa. Pendekatan tadabbur akan membuktikan bahawa pemahaman dan penghayatan kita berbeza sekiranya ia dibaca ketika kita berusia 10 atau 25 atau 40 tahun, malah 60 tahun. Mari bersama tumpukan perhatian pada 3 contoh ayat Al-Quran daripada 3 surah yang berbeza. Ayo kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang bermaksud dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Saudara-saudara sekalian, apakah jawapan anda sekiranya ditanya, apakah maksud lemah dalam ayat ini? Bagi kanak-kanak dan remaja, kelemahan anda mungkin merujuk kepada kemampuan mengenal isi dunia yang penuh kerancaman. Di sini anda memerlukan bimbingan dari golongan dewasa. Bagi golongan dewasa, hakikat kehidupan anda tidak sunyi dari bebanan pelbagai amanah. Kadang-kala anda rasa amat lemah ketika berdepan dengan cabaran harian. Manakala golongan yang lebih berusia pula mungkin mengaitkannya dengan kelemahan fizikal, keletihan emosi serta kebergantungan kepada orang lain. Perhatikanlah saudara-saudara, ayatnya tetap sama, namun daripada satu ayat yang sama lahir tadabbur yang berbeza. Saudara-saudara rahimakumullah, kita beralih kepada contoh kedua menerusi ayat 5 hingga 6 dalam surah Asy-Syarah yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang bermaksud sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Seseorang yang sedang berhadapan dengan kesukaran akan melihat ayat ini sebagai janji Allah yang menenangkan jiwa. Contohnya para pelajar berdepan dengan cabaran dan mungkin juga kesukaran dalam pembelajaran mereka dari awal tahun hingga ke bulan Mei. Hari ini anda, wahai pelajar sekalian, dalam ketenangan sambil menikmati percutian dan masa rehat. Dalam golongan dewasa pula, mungkin ada di antara anda yang berdepan dengan cabaran emosi, mental dan fizikal ketika menunaikan ibadah haji baru-baru ini. Hari ini, anda telah pun pulang ke pangkuan keluarga dan merasakan kenikmatan pengalaman beribadah di tanah suci. Tidakkah ayat ini mencerminkan pengalaman tersebut? Kesimpulannya, sekiranya anda menghadapi kesukaran hidup, tetapi yakin bahawa ketenangan dan mungkin juga jalan keluar menanti di penghujung jalan. Nescaya anda akan semakin hampir dengan bantuan dan kegembiraan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang dijanjikan, inilah contoh ketiga dan yang terakhir, sepotong ayat yang sering diulang apabila berbicara tentang menyantuni ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 24, "Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah."
Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang bermaksud, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua-duanya, yakni ibu bapa, dengan penuh kasih sayang. Serta berdoalah, wahai Tuhanku, rahmatilah kedua mereka sebagaimana mereka telah mendidikku semasa kecil. Saudara-saudara, ayat ini juga berbicara kepada kita mengikut peranan kita mainkan dalam kehidupan. Ketika kita masih bergelar anak, ayat ini dilihat sebagai perintah Allah untuk mentaati serta memenuhi tanggungjawab terhadap ibu bapa. Dan apabila kita sedar kita sendiri bergelar ibu bapa, ayat ini membawa satu lagi dimensi tadabbur. Kerana kita diamanahkan untuk membesarkan anak-anak yang sedang meningkat remaja dan dewasa dengan sebaiknya. Kita mula memahami pengorbanan yang pernah dilakukan oleh ibu bapa satu masa dahulu. Kita menyedari betapa hebat kesukaran yang mereka tempuhi demi menjunjung amanah Allah, membesarkannya dan mendidik generasi Muslim akan datang. Mungkin juga kita mula merasakan kesedihan mereka, ekoran tutur kata, raut wajah dan kelakuan kita dahulu. Kesedaran ini menumbuhkan rasa syukur, keinsafan, penghargaan dan kasih sayang yang lebih mendalam terhadap kedua ibu bapa kita. Apabila kita dewasa dan berpeluang menjaga kebajikan ibu bapa yang semakin lanjut usia, ayat ini menjadi peringatan agar terus bersabar dan istiqamah dalam berbakti kepada mereka. Tidak lupa kita selalu memanjatkan doa kepada Allah agar memelihara mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekiranya kita terus bertadabbur dan berbicara dengan Al-Quran, nescaya dapat dirasakan kehebatan mukjizat yang dikurniakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat yang sama hadir dengan makna dan renungan yang baru, bersesuaian dengan fasa kehidupan ini yang dipengaruhi fakta usia, emosi dan konteks atau suasana yang berbeza. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yang berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Yang bermaksud, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkatan, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya, iaitu tadabbur, dan supaya orang yang berakal mengambil peringatan. Oleh itu, marilah kita menjadikan tadabbur Al-Quran sebagai teman sepanjang hayat. Semoga hubungan yang berterusan dengan Al-Quran serta pendekatan tadabbur menjadi sebab kita memperoleh syafaat di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.